Awal tahun 1990-an, Jepun yang ketika itu merupakan kuasa ekonomi kedua terbesar dunia berdepan kejatuhan mendadak pasaran saham dan hartanah. Nilai saham merosot lebih 60%, manakala harga hartanah jatuh teruk. Kejatuhan ini mencetuskan tempoh yang dikenali sebagai Japan's Lost Decade, di mana pertumbuhan ekonomi negara itu terbantut hampir 10 tahun. Rakyat berdepan deflasi berpanjangan, perbelanjaan berkurangan, syarikat terhimpit dengan hutang dan bank penuh dengan pinjaman tidak berbayar. Fenomena ini memberi pengajaran penting. Apabila ekonomi terlalu bergantung kepada pinjaman dan spekulasi, kejatuhan boleh berlaku dalam sekelip mata. Wang tunai dan aset seperti saham serta hartanah tidak lagi memberi jaminan nilai. Di sinilah emas membuktikan peranannya. Berbeza dengan wang kertas dan aset spekulatif, emas tidak bergantung kepada kerajaan atau pasaran kredit. Ia kekal sebagai penyimpan nilai sejati yang mampu melindungi kekayaan individu ketika dunia berdepan ketidaktentuan ekonomi. Japan's Lost Decade menjadi bukti bahawa simpanan emas bukan pilihan sampingan tetapi keperluan untuk memastikan kekayaan anda terus terpelihara dalam jangka panjang. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.